gang macam-macam ni. Cari korban dekat ya, tapi nak jalan jauh lah, sebab kena pusing. Ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Okey tuan-tuan dikasih rahmati Allah, akhirnya Buddha Suraqah bin Malik terjelus ke dalam pasir tersebut. Dia jatuh, dia bangun, dia tarik kuda dia, naik semula, kejar lagi, jatuh lagi. Sebab tu bila kita ambil wuduk tuan-tuan, dengan wuduk boleh masuk syurga. Tapi banyak kita ambil wuduk, ambil dalam keadaan yang biasa-biasa. Ambil dalam luar biasa, macam mana? Bila ambil wuduk, bacalah doa. Bila basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi yamini, ya Allah bagilah surat amalan tangan kananku ya Allah. Bila basuh tangan kiri, wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali, jangan bagi surat amalan tangan kiri aku. Kalau tak boleh bahasa Arab, Melayu lah, ya Allah bagilah surat amalan tangan kanan. Bila basuh tangan kiri, jangan bagi belah kiri. Bila basuh muka, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawwir wajhi bi zulumatika yawma tasyadu wujuh a'daika. Ini sebelum tu saya terjemah penasafah ramai orang. Apa dia doa tu? Kita basuh muka, ya Allah kau putihkan wajahku ya Allah seperti mana putihnya akan wajah awliyamu ya Allah, dan jangan kau gelapkan mukaku ya Allah seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu ya Allah. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Kemudian kita basuh tangan tu macam tadi yang saya baca doa tu, ya Allah beri surat amalan tangan kanan, kalau kiri jangan bagi belah kiri. Kemudian basuh kepala, Allahumma faqihni fid din wa 'alimni ta'wil, ya Allah bagi faham agama, faham Quran. Yang ini doa yang dibaca oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian kita basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, ya Allah tetapkan tapak kaki aku atas titik sirat. Kemudian tuan-tuan, lepas kita ambil wudu, basuh kaki yang terakhir, ingat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini di antara rukun abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang baca doa ni, baca doa ni lepas dia ambil wudu, maka Nabi kata alla tadkhulu minhu jannatan samaniyah, maka dia akan boleh pilih mana syurga 88 tu dia nak masuk. Tengok, dengan wudu kan. Sebab tu Sayyidina Bilal dengan wudu, Nabi dengar tapak kaki dia di syurga. Kita wudu, Allah tak sempurna tuan-tuan. Ambil bagi sempurna kali ni. Bila ambil wudu, baca doa. Lepas baca doa, ketika kena anggota wudu, kemudian dah habis tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau tak mau yang tambah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu bercukuplah. Nabi kata maka dia di akhirat nanti dia akan masuk syurga. Dia boleh pilih mana-mana 8 syurga tu dia nak masuk kerana doa ni. Banyak orang tak ambil kesempatan tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup Nabi, ulama kata benda yang paling penting dalam ibadat adalah salat. As-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang dia agama. Apa sembahyang dia agama. Tak sembahyang untuk agama. Sebab sembahyang ni benda yang penting. As-salat. As-salat tu maksudnya ad-doa. As-salat, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa tinggal sembahyang, dia kufur yang nyata. As-salat, salat ni menjauh daripada perkara keji dan munkar. Maka sembahyang tu macam mana nak diterima oleh Allah? Syarat dia mesti khusyuk. Khusyuk. Sebab dia disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung yang beriman untuk orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Nak khusyuk macam mana? Maka kata ulama, nak khusyuk mesti syarat pertama al-fahmu. Kita faham apa yang dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kita faham satu-satu. Bila faham baru dia main khusyuk. Tapi banyak kita baca tak faham, itu yang masalah kan. Baca surah Allah ya, qul huwallahu ahad. Itu baca jari. Bacalah yang banyak-banyak sikit. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ambil tabaka, ambil waqi'ah, ambillah ayat-ayat yang lain supaya kita faham. Kerana syarat dia untuk masuk surga mayang diterima mesti khusyuk. Khusyuk syarat dia mesti al-wahyu. Al-wahyu ni nama
bila nak semayang kena bagi khusyuk, kena tamak, nak buat ibadat kena zikir, kena tamak nak buat, kena berlumba-lumba. Sebab apa? Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sebab bila dia istiqamah, dia faham, insya-Allah dia akan kuat dalam keadaan bersungguh-sungguh. Okey tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah kita dah sampai dah. Itu Masjid Quba, masjid yang diasaskan atas takwa kepada Allah. Nanti kita turun, tuan-tuan, yang lelaki ikut saya, yang perempuan ikut ustazah. Kita masuk, kita akan solat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Lepas sembahyang sunat tahiyatul masjid, kalau masuk waktu tambah lagi, nanti kita pergi ke telaga Arish, telaga Khatamun Nubuwah, Khatamun Nabiyyin, iaitu telaga cincin Nabi SAW. Nanti kita ziarah itu. Lepas tu kita akan kumpul semua dengan yang perempuan lah. Contoh sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid sudah, lepas tu keluar. Nanti saya akan cerita di manakah tempat unta Nabi masuk, nama Khawash. Unta Nabi ni tuan-tuan, ketika mana dia masuk ke masjid ni, dia duduk dan Nabi sembahyang di situ 2 rakaat. Kemudian Nabi duduk di rumah Kulsum bin Hadam. Kulsum ni seorang lelaki nama Kulsum. Kita panggil Kulsum kan. Kulsum bin Hadam. Nabi duduk rumah tu selama 4 hari. Maksud dia 8, 9, 10, 11, 12. Dan Nabi hari ke-12 tu adalah hari Jumaat. Nabi semayang di satu masjid. Maka masjid tu dinamakan Masjid Jumaat. Nanti saya tunjuk tuan-tuan, Masjid Jumaat lah. Dan tuan-tuan tengok ladang-ladang ni kan, ini semua ialah pokok-pokok tamar ajwa. Tamar ajwa yang datang daripada tangan Nabi SAW. Nabi tanam sendiri, artinya menjadi pokok yang banyak lah. Sebab tu kalau beli tamar ajwa, beli yang Madinah punya, jangan beli yang Taifnya ataupun beli yang Palestin ataupun Iran punya. Beli yang Madinah punya, dia lembutnya. Tapi beli yang Madinah, tamar ajwa, Nabi kata berpagi-pagi makanlah 7 biji, Nabi kata. Maka Allah akan jauhkan siapa yang makan pagi-pagi tamar ajwa 7 biji 2 penyakit, iaitu racun dan sihir. Syarat 7 biji lah, jangan lebih. Kalau makan lebih pada 7 biji, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak macam Abang Li. Maksud dia tak lena tu. Dia gelak tak lena tu. Tahu kenapa botak? Sebab harga dia mahal. Kalau beli hati 30-40 tu tamar Taif punya. Sebab tu ada yang kita tengok kat pasar kan. Yang tu boleh lah nak jamu kawan-kawan ke, boleh lah. Dia tamar ajwa ni dia besar ni dah. Besar jari kelingking ni, jari apa? Ibu jari ni. Lepas tu dia lembut dan ada urat-urat macam kadang-kadang kalimah Muhammad Allah. Tu originalnya. Yang tuan-tuan beli tu lah dekat Ustaz Azam kan. Nanti tuan-tuan tengok kita packing siap-siap dalam Tupperware. Bukan budan plastik, Tupperware. Nanti tuan-tuan akan pergi ke pasar Kebun Kurma. Nanti tuan-tuan tengok lah, boleh lah nak beli tu. Ada 40, 50. Kalau nak beli situ, saya sure beli tamar Sukari untuk orang lelaki. Dia sukari. Maksudnya dia akan sukar bangun. Kalau orang perempuan beli lubana. Dia kena blend, lepas tu minum pagi-pagi. Bagi tenaga. Kalau orang lelaki sukari. Dan tidak saya, satu kotak tu 40 rial lah. 3 kilo kan. Sukari. Okey, kita dah sampai dah ke Masjid Quba. Jom kita turun, kita masuk ke dalam, kita solat 2 rakaat. Lepas tu kita pergi ke Telaga Arish. Telaga Arish, dia ada Telaga Izik. Telaga Izik ni nanti sebelah tu. Sekarang ni dia buat kebun punya kaki. Nanti kita jalan lah, jalan. Lagi orang perempuan. Jalan-jalan. Jom, laki ikut saya. Ini. Mabuk tak? Canggut, nganggung tak? Abang pergi tadi? Baru dukin.
maju. Ya. Telaga tu jauh ke dekat? Tak, dekat depan itu. Depan. Tu kan? Bukan, nanti Ustaz tunjuk. Baju. Semayang dekat masjid ni kita naik bas. Ha? Sekejap Ustaz dengan Ustaz cakap. Ini pokok apa habis? Kurma. Panas. Panas tak? Kerja Nabi tanamkan. Nabi tanam sendiri. Ini Masjid Quba hai. Ini Masjid Quba ni Nabi yang buat juga kan? Dan Nabi. Masjid Quba Nabi buat. Lepas tu Nabi tak sempat buat. Sebab Nabi tak puasa. ما عرفتي؟ Jalan macam biasa. Umi. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam Memang kena duduk belakang kan. Sebab tu saya banyak lah. Kalau kita di masjid tak ada begitu, tak layak kita duduk depan imam. Bayang ke kanan, mayat tu pun. Sebab tu masjid ni lah Nabi juga datang pada setiap hari Sabtu. Nabi akan semayang, ambil wuduk, semayang 2 rakaat sebab dia dapat pahala umrah. Dan satu lagi masjid yang Nabi sebut adalah masjid Sabah.
Masjid Sabah ni ialah masjid yang bersangkutan dengan peristiwa Khandaq, peperangan Khandaq, peperangan Paris. Nanti kita akan sampai jalan masjid itu pun ada 1, 2, 3 aja. Itu masjid Fatah. Yang Nabi pernah berdoa dan dekat itu. Lepas tu masjid Salman Al-Farsi yang jadi besar kan. Lepas tu masjid Fatimah Al-Zahra ada lagi, Sayyidina Abu Bakar ada lagi. Kami semua ada. Jadi kita keluar depan ni, kita akan tengok ada satu telaga. Kalau saya cerita awal tu tidak berundang ni. Telaga ni nama telaga Arish Alif Rashid Arish. Telaga Arish ni nak tahu dah cerita dah. Tunggu jangan ke mana-mana. Dari depan tu sebab panas ya bagi depan kalau ada boleh Telaga Arish. Sebelah Telaga Arish adalah Telaga Aizik. Telaga Aizik ni sebelah tu ada tembok tu nama tembok Tola'al Badru Alaina. Sebab apa? Ketika Nabi hijrah sampai kan semua penduduk Madinah ni nama dia kaum Ansar, dia penduduk ada pokok-pokok dengan tembok dia. Bila nampak saja Nabi dengan Mu'tah, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Abdullah bin Zubair, terus mereka sambut Nabi dengan Ala'al Badru dengan pukul hadrah. Sebab tu ada ulama kata boleh bertimbul kalau tidak melarang. Sebab tu Nabi tak kata apa, mereka sambut dengan hadrah. Ala'al Badru Alaina. Maka tembok yang mereka duduk tu dinamakan tembok Ala'al Badru Alaina. Dan Nabi ada satu telaga tu airnya besar tetapi tak boleh minum, dia beratus. Nabi ambil, Nabi ludah dan air telaga tu nama telaga Arish, sangat sedap ni. Dan kami selalu pernah masuk kali dikuasai oleh bapa telaga sendirian, tanah tu milik ini. Jadi nak masuk kena bayar. Kami dulu masuk masuk tak kita petangan lepas cek dalam Google ada cek rupanya pagi dia kesuci pakai telur dah dia pun mandi petang kami minum alhamdulillah sedih semua tapi air sedap lepas tu tak nak masuk lah. Jadi boleh tengok Telaga Aizik kali jadi milik sendirian dia buat tu Ustaz tu nak masuk lah benar bayar duit dan tak yang itu kita nak ibadat itu nama dia Telaga Syifah. Maksud saya betul nanti dekat depan Telaga tu dia jual betul-betul kita beli lah kembalikan lah. Nanti kita dengan geng-geng saja ni kita turun buat nanti Telaga tu dia ada banyak practice geng-geng Pakistan akan conquer. Jadi kita tengok ada satu beliau ke conquer Abang Khalid kakak tu kita penuhkan kita punya tu. So kenapa macam tu tidak pakai tak ada harapan boleh lah nak kalau boleh bubuh yang besar tu kan balik kita bagi. Tapi hantu bagus okay. Kalau tengok nak pakai kedai penyakit air orang penyakit air orang tu tengok tak lama macam tu bayar orang sakit boleh mati Telaga Syifah mati je biasa mati tu ambil banyak kalau nak mandi ambil banyak dia ada pun besar pada yang kecil tu boleh bawa balik lah kalau yang besar tempat mandi dekat kita nak buang penyakit air yang besar pun dia jual botol besar esok botol besar dia jual juga besar tu ada RM7 dan RM5 ambil buat mandi ya dah Arish. Telaga Arish ni Nabi pernah minum daripada airnya beracun lalu Nabi ludah Nabi tuang dalam tu dan tempat tu sekarang ni milik sendirian. Nak masuk kena RM30 tu. Tapi kalau nak masuk malam ni tak. Dalam tu ada telaga tu sangat baik untuk minum air yang sedap. Okey nampak ni khasiat dia tahu keberkatan okey ni nama dia Telaga Arish Alif Ra Yasin. Telaga ni kita tengok tu dia ada bulat ni Abu Talhah lupa kalau bulat tu masuk dalam Masjid Haram pintu 224 ke 3320 dia ada bulat kot tapi bawah kapet. Telaga tu dimiliki oleh Abu Talhah. Abu Talhah ni Nabi suka
Nabi suka masuk dalam kebun ya. Lepas tu Nabi masuk kaki. Nabi seronok minum air telaga tu lah. Bila seronok turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan tu kamu nafkah apa yang kamu suka. Bila turun ayat tu, terus Abu Talhah sedekah wakaf terus telaga tu dengan kebun-kebun sekali kepada Nabi SAW. Dan sekarang ni dia jadi pembesaran Masjid Nabawi. Bentuk bulat tu sama dengan bulat tu. Tu nama dia Telaga Aris. Apa dia Telaga Aris ni? Telaga Khatamun Nabi, Khatamun Nubuwah, cincin Nabi. Kalau tengok dalam sejarah, Nabi akan masuk dalam telaga ni, dia masuk kaki. Lepas tu masuk Saidina Abu Bakar. Kamu akan menghadapi mehnah, Nabi kata, kerana berlaku peristiwa riddah, iaitu apa? Musailamatul Kazzab. Bila Nabi mati, timbul Musailamatul Kazzab mengaku Nabi. Ya. Kemudian masuklah Saidina Umar. Nabi kata kamu akan menghadapi peristiwa pembunuhan. Dia dibunuh. Kemudian masuk pula Saidina Osman. Kamu akan menghadapi peristiwa pergaduhan yang lagi dahsyat bersama-sama dengan kamu. Masuk Saidina Ali, Nabi senyap. Kan? Maka ketika mana Saidina Osman, Nabi wariskan kepada Saidina Abu Bakar cincin tu. Cincin tu dia Allah, Rasul Muhammad. Muhammad duduk di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas sebagai cok mohon. Diwaris pada Saidina Abu Bakar. Habis Saidina Abu Bakar mati, diwaris pada Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Lepas Umar bagi Osman. Osman datang sini, cincin dia jatuh dalam tu. Bila jatuh dalam tu, kan? Cari-cari sampai sekarang tak jumpa. Bila tak jumpa, orang pakat berniaga dulu cincin penuh ni. Cincin. Bila berniaga, Bila berniaga kan, banyak benda khurafat dia buat. Contohnya tak ada jodoh, ya Allah bagi jodoh, cuh pakai taut dalam tu. Jadi bila taut dia buang dalam tu, telaga tu penuh dengan cincin tiruan. Maka kerajaan Arab Saudi tutup. Tuan-tuan, mari kita mari sini. Kalau masuk dalam telaga yang lama, nama Arif ataupun Khatim. Khatim ni cincin Nabi dalam ni. Tapi cari tak jumpa. Tapi orang buat khurafat, kena ditutup. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور ربي جملوا يا روح إليه حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى. جماعة ماليزيا عالية الحرم. Ya, Malaysia. Ya, jamaah Malaysia. Ya. Lah, takbir. Allahu Akbar. Anwar? Takbir. Kalau tak berzal, enggak.
Beg tak berat lagi ke Lis? Haris? Shopping lagi. Habislah, kena tambah kilo lah beg lepas ni. ماليزيا عالية الحرم قصر المدينة ماليزيا. Ini Madinah lain. Ini Madinah lain. Ini mahal. Assalamualaikum ya jamaah Malaysia. Assalamualaikum. Welcome Malaysia. Makan ni, makan ni. Okay. Campur. Berapa? 50 rial. Campur. Okey. Jemaah Malaysia 50 rial halal. Ini 1 kilo makan halal. Jemaah Malaysia. Wah, ini si Kaya punya daddy. Ya. Daddy sudah mau beli. Oh. Jeli. Oh, balong. Banyak ni balong. Ambil lagi. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia bagaikan hidup samanya tak peduli dosa noda siksa azab neraka hidup jauh dari rahmatnya terberdaya badannya pentas ciptaan manusia berlupa pada segala mengikut nafsu semata membiasakan beraja di hati dan juga jiwa mengejar dunia penuh debu dosa ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia bagaikan yang diketuai oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dulu ada tu Nabi kata wahai Abdullah, jangan kau tinggalkan Jabal Ainai ni, Jabal Memanah ni apa berlaku pun. Maksud dia apa berlaku pun pemanah kena duduk atas tu macam tu lah. Duduk dia standby. Sebab kalau nak lalu sana bukit. Jadi mereka akan panah. Kalau datang sini jatuh dalam lubang. Jadi tak boleh lah. هذا هذا الشيء هذا dengan tentera berkuda dia standby. هذا الكوي ذا الحين كذا جبل الغاز بس لك على الراس من هنا خلاص Ziarah ini kepada ada yang mereka sanggup berkorban jasad dan ruh mereka ya Allah untuk agama ini ya Allah. Ya Allah, jadilah sedikit daripada ziarah ini ya Allah sebagai bahan bukti untuk kami ya Allah menjadi saksi di akhirat nanti. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum jannatan min qabrin nar. Allahumma anta rabbahum wa anta khalaqtahum wa anta hadaytahum lil islam wa anta qabaltahum wa anta a'lamu sirra wa alaniyatahum. Allahumma ighfir lana wa lahum ya Allah. Allahumma ighfir lana wa lahum ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa lahum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, sebagai doa terakhir untuk para syahadat ini ya Allah, yang mana mereka sekarang ini berada di dalam sepuluh burung yang berwarna hijau terbang daripada surga. Mereka telah melihat akan nikmat surga ya Allah. Tahu ya Allah apakah nikmat yang saya tak dapat ya Allah. Maka kami mengharap sangat ya Allah untuk kami sampai bersama-sama dengan para syahadat ini ya Allah. Allahumma qulhum min rizqi wal luhum ila jannati jannatil khulud. Tu ada pas pada muncang. Wa fa'atul basirati la ma'du'a wa la maqtu'a wa furuj marfu'atin ma'a alladhina an'amta 'alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin.
Kau hebat tak hebat? Tutup dia masuk. Masak sedikitnya. ماشي تحب تصدق رجع واحد وابو رياتك في صدقات Sampai. Kajari apa kat dalam belakang? Kajari abang, dalam lagi. Kopi apa? Dah, kita tangkap tu. Abang semua. Abang cepat. Keluar. Dah. Sini tengok sini. Okey dah. Apa? Boleh lalim. Tu atas sana tu. Dekat Arpan. Tak ada lah. Tadi dia ada tepi saya. Dia pergi ke sana. Bro, brief.